Apa yang aku suka sangat dengan kipas kat belakang ni, yang aku pasang ni, sebab dia boleh letak je kat mana-mana ruang asalkan ada tempat yang dia boleh kepit. Sekarang tu aku kepit di batang meja, senang je. Jadi kalau kat sini pun boleh. Kalau korang ada dinding yang ada paku ni yang kau boleh sangkut pun boleh guna juga. Okey, dia ada dua saiz tau. Satu yang saya yang pendek, yang ni yang pendek, ada lagi yang panjang sikit tapi lebih kurang je lah. Dan dia nak kata kuat sangat tak juga, tapi memang cukup-cukup rasa. Satu lagi korang jangan risau, contohlah kalau korang letak dekat dengan korang masa tidur, tapi kalau korang tersentuh ke apa ke, dia tak bahayalah. Okey, dia bilah dia plastik, kalau korang terpegang ke apa tu macam berhenti macam tu je. Tak bahaya pun. Jadi boleh guna, selamat juga untuk budak-budak kalau budak-budak langgar ke apa ke. Okey. So korang yang berminat boleh tengok di beg aku ni. Beg dapat berapa? Tapi dah beli lama dah ni. Tak ingat dah. Okey, bye.